Jauhnya ku terkenang. Ada pegang tiket cabutan bertuah Bandar Philo tak? Betul ada. Cik ada pegang tiket cabutan bertuah ada tak? Sekarang ni awak tahu tak Bandar Philo ada buat cabutan bertuah? Awak ada pegang tiket cabutan bertuah? Tak ada. Tak ada gigi lah awak ni. Kan ada pegang ni apa ni kupon cabutan bertuah. Itu lah, mana tahu ada kan. Air kak, air. Ni air. Sekejap bang, saya bayar bang, kejap. Tak jumpa lagi. Dia tinggal kat rumah. Kira lah semua air ni. Apa. Mari masuk. Terima kasih. Okey, Amin. Datang Bandar Philo tak? Nak ambil. Pergi. Pergi. Orang murah rezeki. Barang pergi, jangan tolak rezeki. Terima kasih. Acik dah ada pegang tak sikit? Sikit, tak bawa. Tak bawa, tak dapat. Ada lagi ni. Rezeki Acik hari ni. Mana? Orang Soya panas satu lagi. Siapa nak ni percuma ni? Pengen datang kedai. Datang kedai lembut. Ada berapa? Lagi dua lah kat aku. Ambil satu ni, ambil ni. Terima kasih. Okey, sama. Ya, terima kasih. Sama. Oh. Pelik lah. Orang-orang jauh boleh support aku, orang Sempang ramai yang tak ada ni. Kat sini semua tak ada kupon-kupon cabutan bertuah ni. Orang Sempang Gam yang dekat pun tak dapat. Yang jauh pun ada. Nanti korang tengok cabutan bertuah ni banyak tak banyak. Orang Sempang Gam boleh support datang Bandar Philo. Kita ada masa lagi berapa hari ni, 28 hari bulan kita akan cabut. Pemenang utama motor. Tapi walaupun tak ada ramai yang customer kita kat dalam, kita dah ada sol-solkan sikit. Okay, next kita nak pergi mana? Komen kat bawah. Jumpa dekat Bandar Philo. Ciao.